dapat gaji pertama terus buat hutang? Ayo, itu adalah kesilapan biasa yang ramai orang buat sebenarnya. Ramai orang yang bila dapat gaji pertama, perkara pertama yang mereka akan buat adalah ambil hutang. Contoh hutang yang mereka ambil adalah hutang motor, hutang kereta, kredit kad, personal loan dan sebagainya. Bila hutang-hutang dah banyak, susahlah nak menyimpan. Bila susah, mudah rasa hidup ni keras dan salahkan orang lain, termasuklah kerajaan. Semua orang salah kecuali diri sendiri. Sebenarnya, semuanya bermula dengan ilmu keuangan yang betul. Bila ada ilmu yang betul, kita tidak akan mudah buat keputusan untuk berhutang sesuka hati. Bila dah obses untuk menabung, kalau keadaan terdesak nak guna duit pun, kita masih boleh dikawal. Kalau dah terlajak berhutang, apa yang boleh dibuat? Baik, pertama, belajar balik ilmu keuangan daripada pakar yang memang sudah terbukti berjaya. Boleh mula dengan baca buku-buku ringkas macam Misi Bebas Hutang, Wang Emas ataupun Jutawan daripada Planet Jupiter. Ilmu-ilmu baru yang tuan-puan dapat ini akan beri inspirasi dan cara urus keuangan menjadi lebih bijak kepada tuan dan puan. Kedua, paksa diri untuk menabung walaupun sedikit. Ini akan bantu bina tabiat simpan dan buatkan kita lebih berhati-hati dengan perbelanjaan. Akhir sekali, kekalkan konsisten dan berdisiplin dalam berusaha. Perjalanan keuangan ini macam larian maraton. Tak perlu laju. Yang penting, tahan sampai ke garisan penamat. Semoga perkongsian ini membantu tuan dan puan. Follow saya untuk lebih banyak tips tentang emas dan keuangan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas ataupun nak tukarkan simpanan-simpanan lain ke dalam emas fizikal, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas Public Gold, atau boleh juga hubungi saya untuk dapatkan bimbingan terus daripada saya. Klik saja link di profil